Bila ulama berpolitik, mereka tu ulama ni patut duduk masjid je kuliah. Hanya main politik. Sebab mereka nak pisahkan agama daripada politik. Mereka nak mereka memerintah tanpa perlu mengira hukum hakam. Kalau dia kata kita pun takut dosa lah. Tapi takut dosa kamu tak sama macam ulama takut dosa. Beza. Dan Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takutkan Allah dengan sebenar ialah ulama. Allah sebut. Lepas tu ulama berpolitik dia lebih selamat. Lalu mereka kata ulama jangan main politik, duduk rumah. Jangan cakap politik. Jangan apa-apa. Tuan-tuan, kita tahu bahawa agama Allah ni menjaga politik, menjaga seluruhnya, menjaga negara. Yang faham agama Allah secara kepadrian, agama Allah duduk masjid. Dah, habis cerita. Stop. Itu agama Allah yang menjaga sistem kewangan. Yang menjaga politik pentadbiran manusia, hukum hakam.